Okay guys, so hari ni kita akan berbuka di mana? Dekat Masjid TNB Bangsa. Yeah, so hari ni Amar akan bawa saya pergi ke sana. Amar akan bawa motor guys. Yes. Let's go. Okay guys, by the way aku baru je post barang dekat JNT dan sekarang kita orang akan gerak ke Bangsa lah dari sini. And cuaca sekarang agak mendung. Aku harap tak hujan lebat sangat lah. Aku harap kita orang sempat sampai sebelum hujan ke apa-apa ke Amin. Guys, so sekarang kita orang dah berada di depan Masjid TNB. Kita orang dah dekat dalam ni, tapi aku tak nampak di Masjid TNB. Amar kata kat sana tu ha. Tu depan. Sekarang tak nampak banyak pokok kan. So kita tengok nanti, okay? See you when kita orang dah masuk lah. By the way, kita orang kat dalam bandar TNB. Tak tahulah ni kan bandar TNB. Aku saja je buat lawak bodoh. Dia macam tempat yang semua dalam TNB. Nak masuk pun kena lalu kat tempat polis jaga apa semua. Sekarang kita orang berada di depan Masjid TNB. Jom ikut abang tu Ni kena ke sana. Oh Ni tempat perempuan. Kan dah pukul 6 6-7 minit. 6-7 minit. Orang kata memang kena datang pukul 6. Duduk terus tempat tu supaya macam tak berebut-rebut nanti. Lepas tu ambil wuduk terus awal-awal. Yeah. Okay, ni baru entrance yang sebenar. Look at that. So kita orang kena, Amar kata ada macam lift. So kat sini macam open space untuk orang yang nak udara segar. Sini. Tempat ni. Okay, ingat tau, letak kasut kat sini. Ada servis keringkan tau. Oh, by the way nampak. Oh, itu. Dah aku nak experience setiap cm daripada tempat ni. Jalan jauh. Banyak cuma ramai tu orang. Kat mana boleh duduk? Okey. Dekat dengan toilet lah. Sini kau nak cari awet boleh lah. Awet lagi sini. Kau nak sini duduk, kau nak situ. Duduk sini. Abang ni suruh kita orang duduk sini supaya boleh tengok. Ni dia ada orang ni. Kau duduk lah. Ada orang kan? Duduk sini, kau duduk sini. Kau duduk sini ni. Betul ke menu yang dalam aku bagi tadi tu? Oh, betul siap. Kalau lagi bisa hitam kan. Belakang ni toilet dengan tempat ambil wuduk. Dia sekali. Pergi ambil wuduk dulu nak tak? Kau pergi dulu pasal aku. Sekarang kita berada kat tempat wuduk dia. Tempat wuduk dia luas lah. And sebelah tu kita dapat lihat tempat makan keluarga. So kalau macam kan selalu kita iftar dekat masjid kan, lelaki dengan perempuan terpisah. Tapi kita dekat sini ada tempat untuk makan keluarga lah. So yang datang dengan family tu boleh lah makan dekat area sini. Kita orang punya dekat sana. Okay, so ni sampai belakang tu, aku tak tahu lah. Malah nak tengok. Okay, so ini adalah tempat makan lelaki. Situ tu sebelum ambil wuduk ni. Yang aku rasa memang ramai student lah. Nampak muka semua muka anak-anak muda ya. Bagus. Okay guys, kita berada di dalam toilet Masjid TNB Bangsa Platinum. Jenis air. Ramai je bangun. Ada air mangga, ada air siram.
Okay guys, by the way aku naik balik. Bawah tu balai dia. Aku turun Allahumma a'inna ala dhikrika wa So since kita orang dah habis makan, kita orang pun dah ambil wuduk awal-awal tadi. So kita orang sekarang akan naik ke atas tempat Dewan Sembilan lah. Ramai ya guys. Kita tengok ke atas ada orang tak? Wah, dah ada orang duduk. Dia yang makan ke atas lagi. Okay, sini sama kesejukan sebab kat dalam sejuk. Kita orang duduk luar je lah. Okay ke? Sebab kat dalam sejuk gila. Tak sejuk. Kami camping di sini. Yeah. While semua orang tengah tunggu waktu masuk 7.55. Solat maghrib start pukul 8. Okay, so sekarang semua orang sedang beransur keluar daripada sini sebab dah habis maghrib. Okay guys, so sekarang kita orang nak balik dah. Let's go. Kita orang pergi mama, okay? Okay guys, so sekarang kita orang dah selesai. Tapi kita orang tak mau dekat sini. Kita orang akan pergi mama. Kita orang kat depan. Kosong tu. So sekarang kita nak pergi satu mama, Kasim Bistro, yang viral dekat TikTok. Tapi tak ada orang pun pergi tempat ni. Nama dia Kasim Bistro. Kasim Bistro. Let's see what do we got here. Dia sumpah murah guys. Okay, like korang tengok semua RM5. Literally RM5. Murah gila weh. Mana nak dapat tu? Okay guys, so ini kita punya tadi apa, roasted chicken 2 pieces. So ni just for RM5. Ni nasi ayam gepuk RM5 weh. Ayam gepuk RM5. Kau bayangkan ayam gepuk RM5. I don't know tapi kecil lah, tapi worth the price lah. Okay lah. Oh apa? Chicken chop. Chicken chop RM5 kan? Okay lah. Just for RM5. Let's makan. Aku akan end video ni di sini. So thank you for watching. See you on another video. Bye. What Maggie?